dah kenapa Majlis Agama Islam Terengganu ini program bukan program yang bersifat berunsurkan politik. Tadi bila duduk tadi tiba-tiba saya dapat scroll Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang Muhammad Akmal, yang mana dia menyentuh tentang isu yang berlaku. Tengok ni, di Terengganu tidak dibenarkan untuk membuat program di masjid di Terengganu. Betul apa yang YB Akmal cakap tu, cukup-cukuplah, tak payahlah kita berpolitik. Sebab saya terimbau kembali kenangan yang tak berapa lama dulu bila saya sebagai ahli parlimen, Masjid Tanah tak dibenarkan untuk masuk ke sekolah dan kita nak bagi sumbangan. Bila tak dapat masuk sekolah, satu hal, kita hantarlah kit peperiksaan untuk anak-anak SPM ni, tetapi kit peperiksaan saya telah ditahan, tak dibenarkan untuk diadakan pada pelajar. Kad ucapan pun dikeluarkan minggu depannya tu, rupanya kit peperiksaan Ketua Menteri Melaka pun sampai. Jadi betul lah tu, kesian rakyat di bawah. Kit peperiksaan saya pun tak dapat. Jadi saya naklah nasihatkan pada Yang Berhormat Akmal, tak payahlah kita nak apa nama ni, tegur kerajaan di Terengganu. Saya minta Yang Berhormat Akmal tegurlah juga yang kat Melaka ni, kan. Jangan yang jauh kita nampak, yang depan mata kita tak nampak, kan. Barulah YB Akmal bagus. Itu saja, selamat berbuka.